Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nabilah Husna binti Muhammad Hanafiah bernombor matrik A193050, merupakan tahun 3 daripada program pengajian dakwah dan kepimpinan. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi tentang kemahiran komunikasi lisan dalam kaunseling yang saya belajar sepanjang daripada sesi bersama dengan kaunselor pelatih beberapa minggu yang lepas. Kelompok kaunseling kami dikendalikan oleh Cik Sakinatul sebagai kaunselor pelatih, dan antara kemahiran komunikasi lisan dalam kaunseling kelompok yang saya nampak Cik Sakinatul terapkan, yang pertama adalah dorongan minima. Dorongan minima ni antara respon-respon positif yang kaunselor berikan ketika kami selaku ahli kaunseling kelompok bercerita ataupun memberikan pendapat kami. Cik Sakinah tu biasanya akan macam oh faham, boleh teruskan, macam tu. Kiranya antara respon-respon positif seperti mengangguk, mengiyakan dengan respon faham, macam tu. Itu yang pertama adalah dorongan minima. Yang kedua, Cik Sakinah tu menggunakan kemahiran komunikasi lisan dalam kaunseling kelompok tu dengan pendekatan menyoal. Menyoal ni ada dua kaedah ataupun dua teknik. Yang pertamanya, menyoal dengan soalan terbuka. Soalan terbuka ni dia tak terbatas dengan jawapan ya atau tidak, dah pernah ataupun belum pernah, tidak tahu ataupun tahu. Kiranya soalan ni lebih umum dan jawapan-jawapannya bukan terbatas kepada dua pilihan saja. Contohnya macam Cik Sakinah tu kata, apa itu konsep bahagia? Setiap orang ada jawapan yang berbeza-beza dan semua orang bagi definisi bahagia yang berbeza-beza mengikut kepada kefahaman masing-masing, pengalaman ataupun pendirian masing-masing. Jadi itu antara bentuk soalan terbuka. Kalau contoh soalan tertutup yang Cik Sakinah tanya, contohnya macam pernah ke kamu rasa tertekan ataupun tak bahagia? Semua orang akan jawab tak pernah ataupun belum pernah. Itu antara contoh soalan tertutup. Antara kemahiran komunikasi lisan yang digunakan dalam kaunseling kelompok kami dengan Cik Sakinatul, antaranya adalah kemahiran klarifikasi. Klarifikasi ni terjadi bila ahli kelompok cerita tentang pengalaman diorang ke ataupun pendapat diorang tentang sesuatu topik, dan Cik Sakinatul akan macam, oh saya kurang jelas, boleh terangkan semula ataupun apa yang awak maksudkan dengan itu adalah kemahiran klarifikasi. Kiranya kita menguji kemahiran ataupun kita menguji kefahaman klien ataupun ahli kelompok tu dengan bertanyakan soalan semula. Apa yang dimaksudkan dengan sekian-sekian, ataupun boleh jelaskan semula apa yang diceritakan ataupun apa yang dimaksudkan sebenarnya. Itu sebenarnya dapat membantu klien ataupun ahli kelompok untuk lebih jelas dengan matlamat penceritaan ke, ataupun boleh elaborate dengan lebih mendalam tentang apa yang dimaksudkan dengan statement yang sebelum ini. Kemahiran yang ketiga adalah kemahiran pendedahan diri. Pendedahan diri ni dibuat apabila kaunselor menyatakan pengalaman ataupun persetujuan dengan menceritakan berkenaan dengan diri kaunselor sendiri. Contohnya macam kami berbincang tentang teori ataupun konsep bahagia mengikut masing-masing, dan Cik Sakinah tu kata, saya setuju sebab saya pernah mengalami benda yang sama. Dulu saya seorang yang macam ni. Itu antara contoh pendedahan diri yang Cik Sakinatul gunakan dalam kaunseling kelompok kami. Itu antara bentuk ataupun contoh komunikasi lisan dalam kaunseling kelompok berdasarkan sesi yang lepas. Dan yang terakhir adalah komunikasi secara membuat rumusan besar ataupun rumusan kecil. Kalau rumusan kecil biasanya untuk pengakhiran sesi. Rumusan kecil tu macam, okey, saya nampak semua orang dah bagi pendapat masing-masing dan saya rasa semua orang dah terlibat secara aktif dengan bersetuju dengan pendapat kawan ataupun menambah pendapat masing-masing dalam statement-statement kawan. Jadi apa yang saya dapat ataupun apa yang boleh kita simpulkan bersama adalah bla 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 bla. Itu antara bentuk komunikasi lisan dalam kaunseling kelompok kami, iaitu kemahiran membuat rumusan kecil. Itu semasa di akhir sesi. Kalau rumusan besar tu biasanya bila dah tamat semua sesi kita, baru kaunselor pelatih ataupun kaunselor biasanya akan bagi rumusan secara keseluruhan. Apa yang kita dah capai, apa matlamat yang kita dah dapat
capai melalui matlamat yang kita tetapkan daripada awal-awal kaunseling kelompok ditubuhkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.